hasil dapatan hari ini. Alhamdulillah banyak. Tapi ada yang macam ni muda ni, muda. Ni memang saja dia minta muda, kita ambil lah muda nak buat gulai. Warna ke-9 goma ni. Pisang muda. Masak dengan ke-9 salai mak ai. Tak boleh nak cakap lah. Ni. Okey, kita nak timbang kat situ. Tengok berapa hasil dia. Okey, first kita timbang dulu pisang muda ni berapa berat dia. Kita buanglah hujung ni. Ni untuk waris ya. Bukan untuk orang lain. Kita kerat hujung dia. Sekejap. Ni kat sini. Okey, sini. Ya. Yang pertama, pisang muda. Berapa kilo? Jauh tak nampak, kita zoom. Zoom. Tak sampai pun. Berapa kilo ya. Sekejap kita kena longgar sikit ni. Dia. Berapa bacaan dia? Okey, 3,5 kilo lah, lebih kurang. Kecil je. Dia sebenarnya kalau besar ni, kalau montel berat lah jadi dia boleh, kalau dia montel dia boleh jadi cecah sampai 10 ke 12 kilo ni. Tak apa. Okey, satu selesai. Kita try pula timbang yang lain. Okey, kita try timbang yang ni pula Alihkan ni. Boleh letak sini je dulu, tak apa. Ini pisang serendah. Pisang sulung. Bismillahirrahmanirrahim. Kau patah. Allahu Akbar. Kilo ni. Pisang sulung yang pertama. Pisang serendah pertama ditanam. Wih. 16,5 kilo. Itu dia berat. Okey, tak apa, kita zoom tengok. Zoom zoom lagi. Tu dia besar dia. Okey. 15 kilo. 16 antara tu 16 dengan 17, 16,5 lah. Okey, pisang serendah. Sebenarnya boleh simpan lagi ni, dalam 3-4 hari lagi boleh lah di pokok. Tapi 3-4 hari kita tak datang, takut yang lain datang. Tak apalah, boleh je. Kita jalan yang ni dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan tak ada masalah. Okey, sekarang kita ambil satu lagi pisang. Okey, ini pisang seterusnya. Tapi pisang ni dah cedera. Orang ni 9 sebut dah dihunggih kat dia. Tahu tak apa maksudnya dihunggih? Dah digigit-gigit lah. Okey, saya ke atas untuk timbang. Ujung ni buang sikit. Ujung ni kita buang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pisang ni 7 kilo. Kalau campur dengan ni, ni dah diganggu dihunggih lah, dihunggih kat binatang ni. Tak tahulah apa binatang tupai ke, monyet ke, wallahualam. Tapi dua sisi dah kita paksa korban lah, buang. Okey. Jadi pisang ni tidak dirancang untuk dijual. Ini adalah untuk kegunaan sendiri saja. Kita gunalah untuk kita, pisang kita. Kita lah nak makan ke nak apa ke kan. Ni dia. Berapa kilo? 7 kilo lebih kurang. Okey. Yang apa tadi? Pisang serendah tadi pun sama. Tidak untuk dijual Itu untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey, sekarang kita nak habislah pisang. Tinggal nangka pula. Kita nak timbang nangka. Okey, pisang ni nak angkat. Saya alihkan.
buah nangka. Buah nangka ni kecil je. Pokok ni kecil. Ni ya. Dah masak dah. Dua belah dalam proses. So sini 9,5 kilo. Lebih kurang lah. Okey. Nangka kecil. Pokok kecil. 9,5 kilo je jadilah alhamdulillah. Okey. Hampir 10 kilo. Itu 9 lebih lah kan. Agak kalau buang tangkai tu kurang sikit kot. Macam tu lah. Tapi tak ada masalah. Sebab buah ni hanyalah untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey. Saya tak jual. Seperti yang sebelum-sebelum ni lah. Hanya perkongsian dengan tetangga yang berhampiran. Adik-beradik. Okey. Ni jantung pisang. Kalau korang kau guna buat apa ni? Apa guna dengan jantung pisang ni? Kau buat macam mana dengan jantung pisang? Saya ambil satu lah untuk dibawa balik. Okey. Habis tu hari ni. Let's go, kita balik.